Hufaz cemerlang Islam terbilang, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Badani bersua kembali dalam Buletin Abkori bagi bulan November 2025. Kita mulakan dengan segmen pentadbiran dan akademik. Pada 8 November 2025, program kemenjadian murid Bahasa Inggeris SPM Siri 2 Anjuran Panitia Bahasa Inggeris Unit Kurikulum Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Jaim Al-Abkori telah berlangsung dengan jayanya di Dewan Hamal Kompleks Falak Al-Khawarizmi. Program bersama penceramah berpengalaman Encik Abdullah Hafiz bin Bashar Al-Hafiz memberi pendedahan strategi dan teknik menjawab kertas 1 dan 2 Bahasa Inggeris SPM dengan lebih berkesan. Sesi dari 8 hingga 11 pagi ini disertai calon SPM 2025 dan pelajar tingkatan 4 dengan sambutan yang sangat menggalakkan. Program ini bertujuan meningkatkan penguasaan bahasa, kemahiran komunikasi serta keyakinan diri pelajar menjelang peperiksaan SPM. Seterusnya, pada 7 November pula, program kemenjadian murid Bahasa Melayu SPM Siri 2 Anjuran Panitia Bahasa Melayu telah berlangsung dengan jayanya di Dewan Hamal Kompleks Falak Al-Khawarizmi. Disampaikan oleh penceramah berpengalaman Encik Zamri bin Ismail. Program ini memberi pendedahan strategi dan teknik menjawab kertas 1 dan 2 Bahasa Melayu SPM secara lebih berkesan. Sesi dari 3 hingga 6 petang ini disertai calon SPM 2025 dan pelajar tingkatan 4 dengan sambutan yang sangat menggalakkan. Program ini membantu meningkatkan penguasaan bahasa, kemahiran menjawab serta keyakinan diri pelajar menjelang SPM. Terima kasih kepada pentadbir atas sokongan berterusan. Semoga calon SPM 2025 meraih kejayaan yang cemerlang. Kemudian, pada 9 November 2025, program MathCatch Siri 3 Anjuran Panitia Sains dan Matematik di bawah unit kurikulum Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Jaim Al-Abkori telah berlangsung dengan jayanya di kelas 3 inovatif. Program ini menampilkan penceramah berpengalaman Wan Mastura binti Bujal, guru cemerlang SPPI Selanda yang berkongsi strategi serta teknik menjawab soalan matematik SPM dengan lebih berkesan. Sesi dari 9 pagi hingga 1 petang ini disertai semua calon SPM 2025 dan mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Semoga semua calon SPM 2025 Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Jaim Al-Abkori dikurniakan ketenangan, kekuatan dan kecemerlangan dalam peperiksaan yang bakal tiba. Seterusnya, pada 18 November 2025, program Town Hall Talk Anjuran Bahagian Kurikulum Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Jaim Al-Abkori berlangsung bersama pelajar dan guru tingkatan 5 sebagai persediaan akhir sebelum SPM. Sesi ini bertujuan meningkatkan motivasi, mengukur tahap kesiapsiagaan pelajar serta menyelaraskan hala tuju kecemerlangan mengikut aspirasi pengetua. Program dimulakan dengan pembentangan guru muda bagi 10 mata pelajaran mengenai dapatan, usaha dan penambahbaikan yang telah dijalankan untuk membantu rakan-rakan belajar secara berkumpulan. Seterusnya, ucapan semangat diberikan oleh guru penolong kanan 1 yang berusaha Encik Syaril bin Abdullah, diikuti amanat motivasi daripada pengetua yang berusaha Tuan Amin bin Datuk Haji Azmi. Semoga semua calon SPM 2025 Abkori diberi ketenangan, kekuatan dan kejayaan dalam peperiksaan yang bakal tiba. Tambahan lagi, pada 24 November 2025, Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Jaim Al-Abkori telah mengadakan lawatan kerja ke Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah. Diketuai oleh Yang Bahagia Datuk Mat Azzahan bin Samad, Pengarah Jabatan Agama Islam Melaka. Delegasi disambut mesra oleh Yang Bahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Zawawi bin Zainal Abidin, Naib Chancellor UNIPSAS, bersama barisan timbalan Naib Chancellor dan warga kerja UNIPSAS. Turut hadir Yang Bahagia Puan Adawiyah binti Lias, KPP Bahagian Pendidikan Jaim, Pengetua Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Jaim Al-Abkori, YDP PIBG dan barisan pentadbir Abkori. Lawatan ini melibatkan perbincangan dua hala bagi bertukar pandangan dan mengenal pasti maklumat yang boleh memberi manfaat kepada Jabatan Agama Islam Melaka dan murid-murid Abkori. Semoga lawatan ini membuka peluang kerjasama lebih erat dan memberi manfaat kepada semua pelajar Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Jaim Al-Abkori. Seterusnya, pada 25 November 2025, delegasi ahli lembaga Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Jaim Al-Abkori yang diketuai oleh Yang Berbahagia Datuk Mat Azzahan bin Samad mengadakan lawatan kerja ke Mahat Tahfiz Negeri Pahang
Ketibaan ini disambut oleh Ketua Pegawai Eksekutif Datuk Haji Muhammad Lafzul bin Muda Al-Hafiz bersama barisan pengurusan. Turut hadir Puan Adawiyah binti Ilyas, Tuan Haji Amin bin Datuk Haji Azmi, Puan Marlina binti Omar serta pentadbir Abqori. Lawatan ini merangkumi perbincangan dua hala mengenai strategi kecemerlangan Mahat Tahfiz Negeri Pahang dalam SPM 2023 bagi memperkukuh penambahbaikan operasi sekolah JAIM. Semoga kerjasama ini terus memberi manfaat kepada murid-murid Abqori. Kemudian, pada 28 hingga 30 November 2025, Bengkel Libat Urus Pemerkasaan Kompetensi Pengurusan Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Jaim Al-Abqori telah berlangsung melibatkan pentadbir, setiausaha setiap bahagian serta wakil pembantu tadbir, kewangan dan aset. Bengkel ini bertujuan menyelaras penghasilan buku pengurusan Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Jaim Al-Abqori pada tahun 2026 serta meningkatkan kecekapan kerja seiring perkembangan teknologi. Peserta turut didedahkan dengan penggunaan AI bagi memudahkan urusan pendokumentasian, penyediaan minit dan laporan. Majlis penutup dirasmikan oleh Yang Berusaha, Tuan Haji Amin bin Datuk Haji Azmi, Pengetua Abqori. Semoga sesi persekolahan 2026 berlangsung dengan lebih teratur, cemerlang dan penuh pencapaian yang bermakna. Seterusnya, kita beralih ke segmen hal ehwal murid. Pada 19 November 2025, Bengkel Pemberkasaan Hafazan melalui Ekspin Pembelajaran Anjuran Panitia Hifzu Al-Quran, Unit Paibat, Kurikulum Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Jaim Al-Abqori telah berlangsung di Auditorium Al-Syams, Komplek Falak Al-Khawarizmi. Bengkel ini menampilkan Al-Fadil Ustaz Muhammad Azlan, kaunselor berdaftar dan founder Ekspin Pembelajaran Hufaz yang berkongsi kaedah dan teknik menghafaz Al-Quran secara berkesan berdasarkan personaliti pelajar. Sesi dari 8.30 pagi hingga 10 malam ini disertai oleh semua pelajar tingkatan 1 hingga 4 dan mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Program ini bertujuan meneliti personaliti pelajar dan menyelesaikan kaedah pembelajaran hafazan agar murid dapat menguasai teknik mnemonik dan hafazan harian dengan lebih berkesan. Jutaan syukur kehadrat ilahi dan ucapan terima kasih kepada barisan pentadbir dan guru tahfiz atas sokongan berterusan dalam memastikan kecemerlangan pelajar Abqori. Pada 21 hingga 23 November 2025, Kem Kepimpinan Pengawas 2025, Anjuran Badan Pengawas Sekolah, bahagian HEM, telah berlangsung di Taman Negara Malaysia, Pahang, selama 3 hari 2 malam. Program ini menghimpunkan calon-calon pengawas sesi 2026 untuk menyertai aktiviti indoor dan outdoor, bertujuan memperkasakan kemahiran fizikal, mental, kepimpinan dan komunikasi peserta. Peserta mendapat bimbingan daripada Yang Berusaha, Encik Muhammad Zuba bin Samah, Kaunselor Daerah PPD Jerantut serta Wakil Terkomar Resort Taman Negara bagi aktiviti fizikal dan pembangunan kepimpinan. Program turut diserikan dengan kehadiran Yang Berusaha Tuan Pengetua Tuan Haji Amin bin Datuk Haji Azmi dan barisan pentadbir tertinggi sekolah. Diharapkan kem kepimpinan pengawas 2025 ini dapat memperkukuh kemahiran kepimpinan dan komunikasi pengawas 2026, sekalung penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program ini. Buletin Abqori berakhir di sini. Saya Muhammad Syahmi Zuhairi bin Azmi, Malaysia Madani, Jiwa Merdeka, Abqori terbilang, Hufaz cemerlang, Islam terbilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.